Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adhan daripada TVPSS SMK Westlands. Hari ini, saya akan menemu ramah beberapa guru tentang penggunaan bahan digital dalam kelas. Mari. Kembali lagi bersama saya dan di sini saya bersama guru perpustakaan. Baik, cikgu boleh perkenalkan nama cikgu? Nama saya Cikgu Dewaki. Baik. Adakah semua murid dapat mengakses bahan digital dengan mudah? Bukan semua pelajar yang dapat mengakses bahan digital dengan mudah. Baik. Apakah jenis bahan digital yang paling berkesan untuk membantu murid memahami pelajaran? Okey, pada pendapat saya, penggunaan laptop, atau projektor dapat actually membantu murid akses kepada internet, dan mereka juga dapat membuat pencarian yang berkaitan dengan subjek masing-masing. So mereka dapat belajar dengan baik. Baik. Terima kasih cikgu. Hai, saya di sini bersama seorang guru di sekolah ini. Baik, cikgu, boleh kenalkan nama? Okey, baik. Terima kasih Azhan, saudara Azhan. Nama saya Ustazah Nur Syahira. Di SMK Westlands ni saya mengajar subjek pendidikan Islam. Baik. Bagaimanakah cikgu menggunakan bahan digital dalam kelas? Saya Alhamdulillah ada mengaplikasikan bahan digital dalam sesi PDPC. Antaranya saya menggunakan projektor ataupun papan layar. Saya menggunakan slide PowerPoint sebab bagi saya bila menggunakan slide PowerPoint murid akan lebih tertarik sebab dalam PowerPoint ada banyak-banyak warna dan ada juga animasi yang membuatkan murid lebih tertarik lah. Selain itu saya juga menggunakan aplikasi Quizizz dan Wordwall. Saya memberikan peluang kepada murid-murid untuk menjawab soalan di Quizizz dan juga Wordwall untuk menambahkan kefahaman topik tersebut. Baik. Apakah cabaran yang cikgu hadapi dalam mengaplikasikan bahan digital dalam pengajaran? Okey. Cabaran yang saya hadapi ialah projektor ataupun LCD ini tidak ada di semua kelas. Kebanyakannya LCD ini berada di kelas menengah atas. Jadinya terdapat banyak kekangan jika saya ingin gunakan LCD untuk kelas menengah bawah. Itulah cabarannya. Jadi saya harap pihak sekolah mungkin boleh menambah LCD di kelas menengah bawah ataupun semua kelas, insya-Allah kita harapnya lah. Baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama Azhan. Terima kasih. Hai semua, saya di sini bersama rakan saya. Baik, boleh mengenalkan nama awak? Hello, selamat pagi semua. Saya Sanji daripada BioNS. Baik. Apakah jenis bahan digital yang paling membantu anda dalam membelajar? Bahan digital yang paling membantu saya adalah Computer Reader. Saya mengakseskan Computer Reader di library sekolah dan juga makam komputer. Baik. Adakah bahan digital membuatkan anda menjadi lebih bersemangat untuk belajar? Ya, betul. Bahan digital membuat saya lebih semangat belajar kerana Computer Reader mempunyai pelbagai benda yang menarik. Sebagai contoh, animasi yang lawa dan membuat kita lebih fokus dan menariklah untuk belajar. Baik. Itu saja. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih. Hai korang, macam mana? Best tak video kami? Kalau korang suka konten kami, bolehlah tolong bantu kami dengan like, comment and share, subscribe. Dan jangan lupa juga dengan share. Baik, itu saja. Bye.